Oh, gorgo. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada sahabat-sahabat sekalian. Okey, macam biasa kau nampak belakang ni muara-muara. So ceritanya semalam aku dah turun. Petang ni aku repeat lagi geng. Sebab semalam ada umpan lagi. Kalau kau tengok video yang sebelum ni lah, atau hari ni, ini hari yang kedua, aku menangkul ketam lagi. Macam biasa geng, kita buat tangkul ketam santai-santai je hari Minggu. Kita tahan, lepas tu kita relax kejap, sejam 2 jam, kita angkat, kita cabut balik. Senang je geng kan. Okay, semalam kita turun ada ketam ikan 5 ekor. Kau boleh tengok video yang sebelum ni. Siapa yang baru sampai channel ni, aku cakap selamat datang. Korang boleh bantu aku tekan butang subscribe geng. Okay, jom geng, kita angkat bento yang pertama. Bento yang pertama, Allah baiklah, semoga ada hasil lah. Aida dah gerak surut ni, Aida keluar. Oh, tak ada geng. Kemarin sampai naik atas rumah juga. Pakcik nak balik dah. Pakcik nak balik. Abang nak balik? Abang nak balik sudah. Baliklah, besok pakcik nak sekolah. Nak pergi sekolah. Jom, tangkul yang kedua geng. Semoga ada hasil. Ada seekor geng. Ada seekor geng. Itu dia. Itu dia geng. Ada seekor. Mantap, mantap. Umpan ikan gelama. Alhamdulillah. Ada seekor geng, satu dia. Buat nambah-nambah hari yang kedua. Banyak dah abang dapat. Tu dia. Okey tu. Kecil ni lah, tambah. Bikon saya ni lah tadi. Penuh lah tu. Tengok di sana ada lagi tak? Ada tu. Kira janji ada air lagi, dia okey. Dia ada. Ada lagi balik. Ada jam berapa dah? Pukul 5.44 kat Kunam lah. Ada dua biji kat situ geng. Abang tu tadi sampai awal. Masa aku sampai tadi dia ada dah. Dah 4-5 ekor juga lah. So hari ni hari Minggu, hari yang kedua aku menangkul. Ramai hari ni. Pot anti kumpau. Okay geng, tangkul yang ketiga. Tangkul yang ketiga geng. Adalah nambah-nambah. Tapi tak ada nambah-nambah. Tak ada, kosong. Dia tak ada tu. Kita sedekah kat ketam, bagi dia makan. Puas-puas. Syukur Alhamdulillah ada seekor geng. Hari yang kedua aku menangkui.
Biasa aku macam tu lah geng. Ada first ada, biasa esoknya aku repeat. Mancing pun macam tu juga. Harap-harap yang ni ada lah geng. Allah Akbar. Air mati macam ni lah hasil dia. Jom tarik lagi. Bismillah. Ada geng. Ada seekor geng. Ada seekor. Tu dia. Tapi kecil sangat ni geng. Aku lepas balik lah geng Cik. Kecil terlepas balik, bagi dia besar. Okey. Terima kasih. Makan. Itu yang keempat. Curut-curut je geng. Kita lepas balik lah geng. Bagi dia besar. Nanti dia besar kita tangkap balik. Semalam kita dapat dah mama dia, gorgon. Ini anak dia. Kita bagi lepas lah geng, untuk meneruskan ekosistem kawasan ni. Nanti anak-anak cucu kita nak cari lagi lah, kalau ada lagi lah tempat ni. Aku harap tempat ni terkawal. Kosong geng. Tak ada. Oh, sangkut ni, penting. Ada seekor geng, kecil. Comel. Dengan berlangkas. Itu dia. Lepas balik geng. Baby, pilih balik. Okay. Tu je abang tu angkat ni. Gorgon. Tapi dah sangkut lah. Tu dia tangku yang last. Abang ni tolong angkat kan. Tu. Tepi adik, tepi. Gorgon. Ada di sini. Aduh. Tu kecil lepas lah. Kecil lepas. Ingatkan dah tinggal. Besar. Abang lagi banyak. Tu dia. Otai. Otai. Last. Ingatkan dah tinggal. Tak. Terima kasih bang Okey, sama-sama. Hilang satu. Hilang satu. Kakak tengok Awal telefon. mana? Dia yang lalas ada. Mak dah tipun dah. Cakap mak dah boleh masak mak. Kata standby. Standby bawang. Standby sup bunjut. Boleh tak? Seronok kan tak ketam ni. Kalau dia ada. Dah berat. Ya apa? Lari. Dia bunyi. Air besar boleh lah pasang atas. Kosong. Apa banyak isi bubur Mama, itu punya orang. Ayah ambil sekejap, ambil jarinya bagi ke orang. Apa?
lah. Di hari apa? Ha? Hari Selasa ke? Hari Rabu lah. Hari Rabu. Nak pergi Jeram? Try lah. Kalau tak pergi Jeram pun sini juga. Oh, sini juga. Ha. Belah-belah atas ni. Ha, tengok ada besar kan? Ada kan? Saya tak pernah letak sini. Ya, ada dah. Tengok sini macam dalam je. Ha. Okay bang, terima kasih. Jom balik. Habis dah. Saya pun nak angkat juga. Oh, lagi tak habis lagi? Belum angkat lagi. Lagi berapa? Sini 6. Sebelah sini 7. Oh, ada. Jadi saya pindah. Sampai malam ni. Ya. Saya selok geng. Tangan ni. Itu dia. Okay geng, terima kasih kerana support The Fishing. Tapi 2 hari ni aku tak mancing, aku mengetam. Alhamdulillah ada hasil. Terima kasih kerana menonton video ni. Semoga bertemu lagi dalam next vlog. Assalamualaikum. Bye bye.